Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Dalam perkembangan terkini berkaitan sumbangan tunai rahmah atau STR 2026, ramai penerima mula tertanya-tanya mengenai permohonan baharu bagi pembayaran fasa 3 selepas satu hantaran rasmi dimuat naik oleh pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri. Hantaran tersebut menyatakan bahawa permohonan baharu STR 2026 dibuka sepanjang tahun kepada warga negara Malaysia yang layak dan belum pernah membuat permohonan sebelum ini. Namun begitu, masih ramai yang salah faham tentang maksud sebenar dibuka sepanjang tahun itu. Ada yang menyangka mereka masih boleh membuat permohonan pada bulan Ogos atau September dan tetap menerima bayaran STR fasa 3. Sebenarnya perkara itu tidak tepat. Apa yang perlu difahami ialah permohonan STR memang dibuka sepanjang tahun untuk memudahkan rakyat membuat permohonan pada bila-bila masa. Tetapi bagi melayakkan seseorang menerima bayaran untuk fasa 3, terdapat tarikh tutup tertentu yang perlu dipatuhi. Berdasarkan penjelasan yang dikongsikan, semua permohonan baharu, rayuan dan juga kemas, kini maklumat perlu dihantar sebelum atau selewat-lewatnya pada 15 Jun 2026 bagi membolehkan permohonan tersebut diproses untuk pembayaran STR fasa 3. Ini bermaksud, jika permohonan dibuat selepas tarikh tersebut, pemohon berkemungkinan tidak sempat diproses untuk fasa 3 dan hanya akan dipertimbangkan untuk pembayaran fasa 4 nanti. Jadi di sini, ramai yang keliru apabila melihat kenyataan permohonan dibuka sepanjang tahun. Ya, kenyataan itu memang benar, tetapi ia tidak bermaksud semua permohonan yang dihantar selepas 15 Jun akan terus menerima bayaran fasa 3. Bagi penerima sedia ada pula, jika tiada sebarang perubahan maklumat seperti status perkahwinan, bilangan tanggungan, pendapatan atau maklumat lain, anda tidak perlu melakukan apa-apa tindakan tambahan. Jika anda sudah lulus dan menerima bayaran pada fasa 1 serta fasa 2 sebelum ini, maka pembayaran fasa 3 biasanya akan diteruskan secara automatik tanpa masalah. Sebaliknya, mereka yang baru pertama kali ingin memohon STR, membuat rayuan atau ingin mengemas kini maklumat penting, perlu memberi perhatian serius terhadap tarikh akhir tersebut supaya tidak terlepas bayaran bagi fasa 3. Selain itu, semakan status STR dan urusan kemas kini maklumat boleh dilakukan secara dalam talian menerusi portal rasmi MySTR yang disediakan kerajaan. Pemohon juga dinasihatkan supaya memastikan maklumat akaun bank dan maklumat peribadi sentiasa tepat bagi mengelakkan kelewatan pembayaran. Dalam masa sama, rakyat juga dinasihatkan supaya sentiasa merujuk maklumat rasmi daripada pihak kerajaan dan tidak mudah percaya kepada maklumat yang tular di media sosial tanpa pengesahan yang sahih. Kesimpulannya, permohonan STR 2026 memang dibuka sepanjang tahun, tetapi untuk melayakkan anda menerima pembayaran fasa 3, semua urusan permohonan baharu, rayuan dan kemas kini perlu diselesaikan sebelum 15 Jun 2026. Terima kasih kerana terus menonton Bantuan MY. Semoga perkongsian ini membantu memudahkan urusan anda. Jumpa lagi dalam video seterusnya.